Kau setankan diri kau. Bak kata setan, kau lagi jahat pada aku yang nama setan. Betul lah. Isu viral semasa saya dikatakan tidak membayar hutang kepada kontraktor saya. Kontraktor ke? Saya tak nak ulas lanjut tentang spekulasi ini. Dan saya berani untuk clarify. Tindakan telah pun diambil. Peguam di London dan juga peguam di Malaysia. Sebagai anda yang sedang melihat viral tentang itu, kita nantikan tindakan peguam saya untuk selanjutnya. Nantikan. Kau setankan diri kau. Bak kata setan, kau lagi jahat pada aku yang nama setan. Betul lah. Macam setan cakap, seiblis-iblis aku, tak adalah aku nak mengaku Tuhan. Sebaik-baik manusia, dia mengaku dia Tuhan pula. Tiba-tiba jadi Nabi. Kadang-kadang kan bahasa anak muda ni, memang kita dengar puaka. Tapi betul, sesetan-setan aku ni, kata setan, kau lagi setan. Ya, betul tak? Betul tak? Didakwa tidak membayar kontraktor yang melakukan kerja ubah suai rumahnya yang terletak di London, England. Pempengaruh dan usahawan Bonda Rozita Ibrahim tampil memberi respon. Menerusi hantaran di Instagram, IG, Bonda Rozita menafikan dakwaan tersebut, malah memaklumkan dia tidak pernah lari dari membuat bayaran yang mencecah puluhan juta ringgit. Dalam masa yang sama, ibu kepada usahawan terkenal Datuk Seri Alif Shukri itu turut menegaskan bahawa dia telah berhubung dengan peguamnya di London bagi tindakan lanjut.